boleh, tak boleh. Cukup. Assalamualaikum. Saya Rakib Majid. Maafkan kami Palestin. Kami terlupakan kamu. Nombor sedihnya. احنا ابونا ما شفناهوش. انت متخيل ابونا ما شفناه والله. ابوي يجي ونحضن كل حاجه. طول بالك. Aduh. Sebab kita ada anak kan. So bila saya tengok tadi lah, anak-anak cari mak ayah dia, saya rasa macam yang pertamanya fikir, kecewa, macam mana nak tolong. Itu yang pertama. Kita rasa macam mana kita nak bantu. Sebab dalam keadaan sekarang kan, apa yang kita boleh bantu. Yang keduanya, bila tengok diorang hidup dalam keadaan macam tu, kita kat sini senang lenang, kita ketawa, diorang sedih. So saya rasa tak fair lah untuk kita berdiam diri lah, tu bagi saya. So kita kena tahu juga pasal saudara-saudara kita yang sedang susah, dan kita fikir, kita cuba macam mana cara kita nak tolong. Itu je. Jadi cara tolong dia adalah melalui media, video-video macam ni, sebarkan kepada semua yang saudara-saudara kita memerlukan pertolongan.